buku-buku tentang Rasulullah, cuma buku tu tak berapa menarik, tak menarik minat. Jadi atas dasar saya fikir satu cara biar orang minat pasal Rasulullah. Jadi saya kena start dengan benda buku ni biar ringkas, menarik, macam analogi mudah sajalah penonton. Kalau kita nak makan kuih lah, kita nak bagi try kuih kita tu sedap tak sedap. Pertama kena kuih kita tu color menarik, color menarik, bentuk menarik, warna menarik. Jadi orang minat untuk try kuih kita. Contoh kuih Kelantan, nama pun pelik, nama contoh tai itik. Jadi bila orang dengar tai itik nak rasa. Jadi sama juga pasport saya ni pelik, orang tengok, Rasulullah pada pasport. Dia start beli, dia start baca. Jadi masa bincang-bincang dengan kawan-kawan sahabat saya Dr. Khalil, bincang-bincang, kita buat bentuk pasport lah, senang bawa ke mana-mana. Pasport ni orang bawa ke mana-mana. Jadi start daripada situ. Jadi Dr. Khalil cakap, why not kita masuk aja dalam isi-isi, pasport tu kosong, kita masuk biodata Rasulullah. Mungkin orang tertarik dibaca. Itu idea pertama tercetusnya pasal pasport Rasulullah. Wallahualam. Terima kasih Dr. Wan Hassan tentang idea mula tercetusnya pasport ini. Saya nak buat analogi katalah ya. Ni pasport saya, ni pasport Nabi kata. Nama saya Muhammad Fauzi, nama pasport Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Warga negara saya Malaysia, warga negara Nabi seluruh alam. Kan canggih kan? Tarikh lahir saya 15 Oktober lah, bla 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 kan. Nabi Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-53 sebelum hijrah. Cantik. Jadi saya nak tanyalah kepada Dr. Muhammad Khalil, apa sebenarnya yang hendak dipaparkan dan diketengahkan dalam pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan Doktor. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Ustaz Fauzi dan juga panel penceramah pada petang ini, iaitu Dr. Wan Hassan Wak Ahmad. Seterusnya penonton-penonton di studio dan juga para penonton di rumah khasnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemulah pada kesempatan petang ini di dalam sebuah majlis ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa bulan ini adalah bulan Rasulullah, bulan yang amat kita sanjungi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Tuan Pengerusi, tak kenal kita tak cinta, Tuan Pengerusi.